Surprise, surprise, motherfucker, the king is back. Official gang, daripada page UFC sendiri, daripada Dana White sendiri, announcement sehari ni penuh dengan highlight Conor McGregor fight dengan Max Holloway ni. Aku percaya korang dah tahu sebenarnya, dan aku tak nak beritahu juga sebab dia lah nama Fox Documentary kan. Jadi menyediakan info-info terkini. Jangan lupa follow, like and share. Lepas 12 tahun fight antara McGregor dengan Holloway yang pertama, kali ni edisi yang kedua. Kalau korang tengok dekat IG McGregor, dia dah start training. Cuma pada pendapat aku, dapat gak si McGregor ni fight balik macam dulu. Mungkin ada sedikit kita boleh tengok apalah, macam kesusahan juga ya kan, usia dia pun dah berapa. Tapi aku percaya satu dunia tunggu fight ni yang ditunggu-tunggu. Aku pun tak tahu berapa Dana White bayar Conor McGregor ni untuk dia join UFC balik. Dan secara peribadi aku harap fight nanti Conor McGregor yang menang. Korang rasa macam mana? Drop kat komen. Siapa patut menang korang rasa? Max Holloway atau Conor McGregor? Pada aku Conor McGregor lah. Siapa tak minat kan? This is Fox.